Bye. Soalan 5. Alright, okay. Kalau berdasarkan soalan 5 ni, okay, given the straight line and this straight line intersects with the curve. Alright, at point M and N. Okay, find range of the values of P. Okay, kalau dia intersect with the curve dekat ada 2 point M dengan N, that mean okay, apa types of root kita? Okay, mesti more than 0 sebab different root. Okay, more than 0. So, kita kena cari A, B, C untuk substitute in this discriminant formula. So, tetapi daripada maklumat, kita ada 2 persamaan. Jadi, macam mana nak jadi 2 ni? Jadikan dia kepada 1. Jadi, kita jadikan macam ni lah. Okay, ni yang cikgu cakap tadi, intersect with M dengan N kan, ada 2 tempat. Okay, so kita jadikan persamaan 1 dengan persamaan 2. Kita masukkan persamaan 1 di dalam 2 dan kita tunjuklah macam ni. Okay, kita expand berhati-hati dan simplify. So, kita susun in term of general form. So, from this general form, we can take out our A, B, C. Okay, this is A. This is our B and C. And then substitute the value of A, B, and C in the discriminant formula. So make sure untuk substitute all A, B, C ni buat bracket tau. Buat bracket and then baru kita masukkan what your B, your A and your C. So expand dengan berhati-hati. Okay, kita expand lagi di sini. Alright, boleh simplify for negative 8, 16 boleh divide by 4. Okay. So, okay, divide by 4 boleh. Nanti dulu ni boleh simplify negative 4P square. Alright. So, okay, cikgu divide by negative 4. Jadi ingat, tanda akan berubah sebab kita nak bahagikan dengan negative 4. So, seterusnya, okay, kita boleh factorize ni. Kita ada A, cikgu susun balik begini. Kita ada A, kita tak ada B tapi kita ada C. So, bila kita factorize, this is the special factor. That means, negative 2 plus 2. So, bila kita nak solve the inequalities equation, inequalities problem kan, ada 3 cara kan, by using the table method, line method or the graph method. So, dekat sini dia tidak menyatakan menggunakan method apa. Cikgu menggunakan method, okay, graph. So, kita akan dapat negative 2 disebabkan kita less than 0, that mean kita shaded di bahagian bawah. So, inilah kita punya range. Okay, so thus. Okay, kita pergi ke soalan B. Okay, by using the method of completing squares, express fx in term of, okay, this is the vertex form. Okay, kita kena tukar kepada vertex form. So, daripada persamaan fx ini, okay, x square mesti single dan x square mesti positif. Okay, cikgu susun dulu begini, x square, X and C. So, X square mesti single dan positif. Cikgu buang negatif 2 ni. Bukan buang lah, cikgu factor. Keluarkan negatif 2. Maksudnya negatif 2 X square divide by negatif 2 tinggal X square. So, negatif positif 5X divide by negatif 2 dapat ada negatif 5 over 2X. 3 divide by negative 2, kita akan dapat negative 2 over 2x. Negative 3 over 2. Okay, so kita dah berjaya. Yang warna biru ni dah berjaya. Kita singgalkan x square dan x square positif. Jadi kita buat tapak. Okay, mesti ada satu tambah di mana coefficient x divide by 2 square. Satu tambah, satu tolak. Okay, so apa coefficient of x? Negative 5 over 2. Jangan lupa masukkan negative 5 over 2, negative 5 over 2. So, dekat sini barulah lengkap working step kita. So, kita cikgu simplify dulu dalam bracket, negative 5 over 4. Okay, lepas tu cikgu nak faktorkan. Sebab kita nak bentuk AX plus P square plus Q kan. Nak ada bentuk ni. Jadi, cikgu buat dulu bracket. Senang. X masuk sini 1. Negative 5 over 4 masuk sini 1. Square dah dekat luar. Macam tu caranya. Kena ingatlah step. And then negative 5 over 4 square, cikgu akan dapat 25 over 16 disebabkan kat luar ada negatif. Okay, 25 over 16. So, simplify in the bracket. Kita simplifykan negative 25 over 16, negative 3 over 2. Cikgu dapat sini. So, baru kita hilangkan bracket yang besar di mana negative 2 kita times dengan
bracket negative 2 times dengan negative 49 over 16. Jadi kita akan dapat begini. Okay, so kita berjaya convert in term of vertex form. Okay, seterusnya Zaz. Alright. Okay, so seterusnya kita nak sketch graph. Okay, kita nak sketch graph. First, kita tahu our shape of graph is maximum shape because based on our A, negative 2. Okay, negative, that means when your A less than 0, that means our shape of graph is maximum. Maximum macam ni lah, maximum. Okay, kena naik ke atas kan. So, kita nak tahu types of root. Okay, bila nak tahu types of root, cikgu assume fx equals 0. And then, jadikan general form, make sure our A is positive, divide by negative 2. And then, kita masukkan dalam discriminant. Kita kira, okay, kita dapat 49. Okay, 49 is positive, that means more than 0. Kalau more than 0, types of root kita adalah two different real roots. Okay, two different real root. Jadi beginilah maximum shape dan kita ada two different real root. Okay, and then apa lagi lepas itu? Okay, so bila dah ada root, confirm kita nak cari what the roots kan. So, kita factorize and then kita dapat root lah. 3 and negative 1 over 2. So, disebabkan disuruh kita sketch graph, dia dah bagi range domain untuk X adalah from 0 to 5. So, kita nak cari, okay, apakah fx bila x kita 5? Cikgu gantikan, kita akan dapat negative 22. Okay, so cikgu buat paksi x, paksi fx. Okay, cikgu buat kita punya graph. Okay, kenapa tak ada di kuadran 2? Sebab dia punya domain of x adalah kosong. Okay, dah start daripada kosong. Okay, so kesimpulannya yang kita kena lukis, kita punya root adalah 3 saja. Kat sini 3. Okay, lepas tu, okay, 5 ni yang kita cari tadi. Bila x 5, fx kita dapat 22, negative 22 kan. Okay, this is our y-intercept. This is our coordinate maximum. Okay, maximum point. Okay, selesai. Okay.